Tahukah anda, di Mongolia masih ada rakyat yang hidup secara nomad, berpindah randah bersama ternakan seperti ratusan tahun dahulu. Ramai keluarga nomad di Mongolia berpindah tempat mengikut musim untuk mencari padang rumput terbaik bagi ternakan mereka. Mereka tinggal di rumah tradisional yang dipanggil ger, iaitu kemah bulat yang boleh dibuka dan dipasang semula dengan mudah. Rumah ger direka khas untuk menghadapi cuaca ekstrim, termasuk musim sejuk yang boleh mencecah sekitar minus 30 darjah Celsius. Kuda memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Mongolia sejak zaman Genghis Khan. Menariknya, jumlah kuda di Mongolia sebenarnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Selain daging, masyarakat nomad Mongolia juga menggunakan banyak produk tenusu termasuk minuman tradisional yang dipanggil airak, iaitu susu kuda yang diperam. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.